Kamal ke? Bukan lah. Mama. Dia cakap dia rindu kat saya. Comel kan? Comel? Comel macam anak dia. Apa? You ni kan, suruh korek telinga tak nak korek. Tu dah tak dengar. Alah, sorry lah. Janganlah marah. Bukan salah saya. Kan saya rabun. So, kalau saya tak pakai spek, dia ada masalah pendengaran sikit. Macam-macam lah you ni. Betul lah. That's a fact tau. Yelah. You, I nak cakap thanks sebab jaga I waktu I sakit. I really appreciate that. Seriously. Kalau saya tak marah awak hari tu, mesti awak tak pengsan kan? Dah, sekarang saya dah takut nak marah awak. Sebab awak ni macam perlu. Ku terluka.